Macam aku sebelum ni tak pernah pakai F10 kan. Jadi masa aku hantar kat 2 workshop yang sebelum ni, bila diorang checking, diorang kata tak ada leaking, tak ada apa. So aku rasa okey lah kan. Aku rasa macam kereta aku sihat lah. Tapi aku ada perasan bila masuk gear 1, gear 2, dia ada jerking tau. Dia macam nak ke depan macam so far yang setahu aku rough figure yang untuk buat ni kan, kalau tak ada masalah besar dalam kedua kot. 2000. BMW 2000 okey lah. So dah jimat 4 ke 5,000 kat situ. Betul. Kan? So aku pun pasang niat tadi kat kereta aku ni. Aku cakap kau jangan makan banyak sangat. Kau dah sound dia siap-siap. Aku sound dia awal kan. Kau jangan makan banyak sangat. Aku pun nak juga. Aku nak raya ni. Kau seorang makan 8,000. Ada kat dia. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pelik. Memang hari ni orang lain sikit. Tapi bukan saya seorang kat sini. Luqman Hafiz masih ada. Dia tak lari. Cepat betul kau pasang aku. Itu je intro je. Itu je. Tapi sebelum tu kita kena kenalkan. Sebab White Shot ni terus buka. Kita nampak kat sini guest Nampak tetamu kita. Yes. Yang kita raikan hari ni adalah Nasty, iaitu Keluang Man. Oh, excited ni. Tiba-tiba ada Keluang Man sampai kat sini kan. Budak-budak 90-an. Nostalgia ni semua ni. Assalamualaikum para ahli-ahli panel. Waalaikumsalam. Macam SM lah. Terima kasih luangkan masa dia, Nas. Tak ada hal man. Ini semua untuk kawan-kawan kan. Dan kita pun yalah, niat dia nak santai dan sharing kan. Untuk pengetahuan, hari ni kita shoot sebenarnya pada first day puasa. Betul. Jadi kalau ada suara-suara terpecah, bunyi-bunyi kering-kering tu faham-faham lah kan. Tenaga-tenaga yang berubah kejap lagi akan start mendatar sikit kan. Tak boleh minum kan? Tak boleh minum. Kena jaga tenaga. Tak minum lagi. Ya tu. Ni aircon boleh kuat sikit. Kau mana? Aircon buka dulu ni. Okay, sebelum tu saya nak propose sikit intro. Kali ni isi minyak dulu. Istimewa bersama Nasty, Keluang Man kita. So bos kita pun turun hari ni. So dia turun hari ni sebab apa? Bila dia turun sebenarnya kita akan banyak bertanya pasal kereta sikit. Ya, betul. Sebab ada special guest satu lagi. Ada kereta dia kat sini. Ya. Okay. Itulah dia kan. Jadi berbalik pada guest kita, Nasty. Hari ni datang ke Transmatic Automotive. Dengarnya ada masalah kereta. Okey, pada asalnya plannya nak hantar untuk servis je kan, nak check apa tu, check kesihatan kereta lah lepas buat servis. Sebelum ni tak pernah terfikir pun ada masalah. So bila sampai sini dah buat checking semua, rupanya ada leaking sikit dekat bahagian gearbox. Rupanya dekat dia punya seal tu kan, ada apa, tak cukup minyak kan. Jadi dia adalah keluar sikit bila tengah drive tu, dia keluar sikit, bocor lah. So terpaksalah tinggal kereta kat sini selama beberapa hari kan, untuk settlekan masalah tu. Okay, ramai nak tahu lah kan, Keluang bawa kereta apa sebenarnya? Okay, aku bawa kereta F10. So BMW F10 lah. So kereta ni aku dah lama dah minat, dah lama dah target. Cuma yalah, belum ada rezeki kan sebelum tu. So sekarang ni baru berkesempatan untuk memakai F10. Sebelum ni pun kau pakai satu kereta yang bagi aku vintage gila lah. Memang style lah. Itu model apa? Itu Volvo 240. Kereta tu masih ada lagi. Hidup lagi? Hidup lagi. Tip top. Aku sebelum ni memang aku membaik pulih kereta tu lah. Kan aku kasih dia sihat dari segi dia punya engine, transmission dia. Lepas tu aku tukar dia punya bushing lah, dia punya apa tu, dekat arm, lower arm. Aku tukar dia punya colour, interior. Make up semua complete dah. Tip top, supaya isteri aku selesa pakai kereta tu. Oh dia Tita pakai? Tita pakai. Pandai dia beli jiwa. Nak bagi soalan cukup. Biasa lah kan. Sila. BMW dengan Volvo, mana lagi best?
Okay, sebenarnya BMW lah. BMW ni dia ada satu kepuasan lah bila kita bawa kereta tu. Dia ada comfort, stability, dia punya confident tu lah. So aku sebelum ni pun, sebelum F10 aku ada pakai satu kereta BMW vintage, dipanggil E32. Tapi bernadikan engine 1JZ lah. So memang aku ni seorang peminat kereta kan, tapi aku beli kereta E32 tu asalnya memang macam tu kan? Memang 1JZ. Dia memang masuk 1JZ tu yang buat aku tertarik nak beli kereta tu. Dan bila aku test drive kereta tu, memang sedap lah kan. Tapi pada satu masa je, lepas tu dia dah start buat problem kan, aku terpaksa tukar engine baru kan. Dan masa tukar engine tu pun ada problem lagi. Jadi aku fikir ni dah banyak ambil masa aku kan. Dan aku pun tak tahu punca sebenarnya kan, sampailah dah tukar engine yang kedua tu baru aku tahu rupanya dia punya wiring kahwin semua tak ngam. Jadi itulah cause problem, engine tu rosak dengan transmission. Sebab transmission ni pakai transmission original tau, dia kahwin. 1JZ tu enjin Toyota kan. Dia kahwin engine, dia kahwin gearbox BMW. Yang second engine pun 1JZ ke? Sama. Dua kali pakai engine yang sama? Oi. Sebab masa tu mekanik semua cakap dekat aku, yang masalah engine. Rupanya aku baru tahu bukan engine, dia masalah dia adalah kahwin tu. Wiringnya. Wiring tu. Tu problem dia. Bayangkan masa aku dapat second time kereta tu dah tukar engine, aku tanya mekanik tu, aku rembat dia kata rembat lah, dia punya confident kan, rembat lah. Aku pun masuk highway, aku rembat, tekan masuk gear 1 kan, barai terus pecah. Aku macam aduh, macam mana ni. Dia pun macam ni nak kena checking balik ni. Macam aduh. Bawa keluar bengkel lah. Keluar bengkel. So aku fikir apa tau, aku cakap kat dia macam ni lah, kau pergi checking dulu kan, kau beritahu aku lah apa masalah dia kan. Aku tinggal dulu kereta ni kat kau kan. Sampai sudah aku tak ambil. Tidak ada sampai sekarang aku tak ambil. Masih ada lagi ke? Ada kat sana. So lepas tu aku dah rasa macam tak apalah, aku fokus dekat kereta bini aku lah. Aku jaga kereta dia kan. Sebab kereta dia asalnya, kereta dia ni banyak benda yang kekurangan lah kan. Macam asalnya pun engine pun sama juga. Engine dia dah, masa beli kat owner, engine tu dah nak barai tau. Jadi bila dah barai, aku salin engine tu baru. Lepas tu buatlah dia punya wear and tear dia, tukar bushing lah apa benda semua, gearbox, dia punya gigi lah apa benda kan. So slowly lah kan, dengan along the way tu, bila kereta tu dah hampir tip top, balik kampung ada benda jadi kan. Macam apa, reverse terlanggar tiang, lampu pecah, nak kena order lampu. Lepas tu so itulah dia punya proses tu sampailah sekarang ni. Alhamdulillah kan, dia boleh kata sedap mata mandang lah. Macam okay, itulah yang aku buat selama ni sebelum aku dapat F10 lah. So ialah macam Fik kata kan, beli jiwa lah. Sebelum nak beli F10 tu beli jiwa dulu. Tapi dalam podcast ni berani dia cakap BMW lagi best dari Volvo. Dia luar lagi. Tak, dia sebenarnya dia terpulang kepada individu lah kan. Sebab okay, sejujurnya aku membesar dengan Volvo kan. Arwah ayah aku memang pakai Volvo, dia suka collect Volvo vintage. Jadi aku membesar dengan belajar tengok macam mana dia proses dia repair Volvo tu semua. So minat tu dah ada dah daripada muda lagi. Jadi bila aku dah berkeluarga kan, nampak isteri aku pakai Volvo, bagi aku benda tu second nature je. Aku macam boleh ni, aku boleh buat kan. So aku tahu keselesaan Volvo tu macam mana. Volvo dia tak laju, tapi dia selesa. Tapi untuk BMW kan, dia lain macam sikit lah. Okay. Dia complete lah sebenarnya. Tapi sebenarnya Volvo, kalau ni aku punya pendapat lah, kalau ikut workshop punya knowledge kan, Volvo ni sebenarnya dia tough. Dia tough, yes. Kalau tengok XC90 tu kan, kalau dia tengok video yang dia buat test tu,
kena langgar dengan trailer, tak kemek. Dia Bukan solid tak kemek, tak jadi macam sardin lah. Tak jadi macam sardin. Body dia solid. keras, solid. Okay, cakap pasal tough, aku ada tambahan sikit. Memang aku ada pengalaman bawa Volvo kan, yang menunjukkan kereta tu tough kan. Kejadian ni berlaku masa dekat traffic light. Okay, ada kereta jenis ni lah, buatan Malaysia lah kan. Review nampak. Okey. Terasa hati kita. Buatan Malaysia. Okay, masa tu pagi kan. Owner ni aku tak tahulah dia macam bawang tidur ke, dia mamai ke apa kan. Dia terus langgar kereta belakang kereta aku tau. Aku pun terkejut lah. Aku keluar, aku tengok kereta aku dulu kan. Tengok macam tak ada apa-apa kan. Aku tengok kereta dia punya depan hancur. Hancur bai. Dia punya bumper, lampu semua pecah tau. Aku pula rasa bersalah kan. Dia kelangkan macam nak bayar. Kenal cakap sorry aku. Aku rasa bersalah. Aku cakap tak apa kan. Tapi betul, dia memang tough. Dia sebab kereta Volvo, especially kereta Volvo lama yang vintage kan, macam 240, 244 kan. Dia ada satu bumper yang besi tau. Dia yang macam dalam rubah kan. Kilat tu. dia kalau bengkok susah nak ketuk tau. Tapi dia punya ketahanan tu, dia memang protect kereta tu lah. Dia bumper belakang dengan bumper depan kan. So kalau sesiapa yang owner yang pergi buang benda tu, tukar yang plastiknya memang tak bijak lah. Kalau ikutkan boleh semut remuknya lah kalau tak ada besi tu kan. Kalau nak ikutkan keseluruhan kereta tu memang kuat lah. Tapi bumper dia tu memang kuat gila. Aku cakap kalau kau langgar dinding kan, aku cakap kau selamat lah. Walaupun tak ada airbag tau. Mana ada airbag tu? Itulah Volvo. Dia memang mengutamakan keselamatan. Kalau nak tahu, seatbelt punya teknologi, triangle punya, siapa yang sumbangkan? Tu Volvo punya kot. Volvo yang invent. Betul. Dia yang invent. Dia invent, lepas tu dia jual pattern tu dekat kereta lain. Pattern tu copyright dia punya lah. Yes. Tapi tak silap aku dia bagi orang pakai for free. Mungkin sebab keselamatan kan, isu keselamatan. So dia tak mentingkan duit lah. Dia bagi safety so orang dekat lah. situ ada buat nama sebenarnya. Okey lah. So dia tackle the market di situ aku rasa. Yalah, mungkin kalau dia tak buat macam tu, mungkin kereta-kereta lain kena create sistem sendiri yang belum tentu selamat. Dan kalau orang nak pakai sistem tu kena bayar dengan harga yang mahal betul. Teknologi tu. So nak yang beli. part tu aku tak tahu yang dia bagi free tu kan. Tapi kalau dia kalau betul lah dia bagi free kan, baiklah Volvo kan. Baik ada makna. Fik memang nampak berat ke Volvo nampak Tak. Memang dia bawa Volvo sebenarnya. Ada share Volvo kot. Mungkin lah ada idaman kot. Ada. Idam-idamkan Volvo kot. Kan? Mungkin. Boleh. Kita tak tahu Tapi nanti. betul ke BMW tu orang cakap apa? Banyak masuk workshop. Memandangkan Nas dah pakai BMW dan dia cakap BMW ni best. Betul ke? Dia banyak dia dengar orang cakap apa BMW ni apa tu ada banyak masalah lah kan, apa tu cost nak repair tinggi kan, keluar masuk workshop. Tapi sebenarnya dia terpulang kepada owner lah kan. Owner pandai jaga, dia basic je sebenarnya kan, jaga minyak hitam, jaga minyak gear kan, lepas tu service on time, kena aware dengan apa yang terjadi tau dekat dalam kereta tu, macam bunyi-bunyi pelik-pelik kan. So benda-benda tu kalau tak aware kan, maknanya kita ataupun kita ignore, dia akan jadi mahal lah. Padahal benda tu boleh settle murah je. Wadah sikit je. Sikit je. BMW NAS sendiri lah. Fik tengok tadi ada diagnose kat bawah. Apa problem yang timbul, macam mana boleh detect dan sebagainya? Tu bukan aku yang check lah, tu tim aku yang check lah. Tapi aku ada ambil sikit-sikit ambil tahu tadi. So satu leaking tadi kan, yang major bagi aku tu major lah, leaking. Leaking ni kita nampak simple je, minyak keluar sikit. Tapi kita tak tahu minyak tu dah kurang. Minyak apa ni? Minyak gear. Minyak gear. Dia tak kisah minyak apa-apa minyak, sebenarnya dia perlukan kuantiti yang cukup. Ya, betul. Kalau dia kurang tak boleh, dia terlebih pun tak boleh. Dia akan ada side effect dia. Dan side effect dia biasanya major lah. Contoh macam minyak gearbox tadi kan. Kalau kurang, gearbox tu boleh barai lah. Clutch dalam boleh makan, bearing boleh rosak, macam-macam lagi lah. So, worst case scenario,
overhaul gearbox? Worst case scenario sama ada tukar gearbox ataupun kena overhaul terus. Kalau kita tak sedar, masih tak aware pasal leaking tu kan, dia boleh berjangkit ke benda lain. Macam kaki kita contoh, dia ibarat satu benda yang kudis sikit tapi kita tak rawat dia. Dia akan berjangkit. Makin teruk lah kaki kena potong. Tu contoh je. Kita nak tahu daripada gearbox tu kan, minyak berapa banyak, kuantiti cukup ke tak cukup. Atau kena workshop ke ataupun dia ada indikator dia ke? Dia depend pada kereta lah. Ada macam kereta Jepun ataupun kereta lokal. Dia biasanya ada stick untuk kita check. Stick tu, deep stick, dia panggil deep stick untuk check level cukup ke tak. Tapi kena ada knowledge juga, sebab tu kena ambil tahu serba sedikit macam NAS kan, ambil tahu serba sedikit pasal kereta. Basic, at least basic. Sebab bukannya dekat rumah kita ada mekanik, betul. Tu balik kampung mekanik bukan kita kenal. Betul. Nak kena check sendiri. Macam aku sebelum ni tak pernah pakai F10 kan. Jadi masa aku hantar kat 2 workshop yang sebelum ni, bila diorang checking, diorang kata tak ada leaking, tak ada apa, so aku rasa okey lah kan. Aku rasa macam kereta aku sihat lah. Tapi aku ada perasan bila masuk gear 1 gear 2, dia ada jerking tau. Dia macam nak ke depan macam dia macam sentap lah. Aku fikir ni mungkin sebab bila dah check tak ada apa-apa, mungkin F10 tu memang macam ni kan. Jadi dia macam power tau, dia overpower kan. Itu yang aku fikir sebelum ni kan. Rupanya tak, rupanya ada leaking sikit lah. So kalau aku tak hantar, tak check, kau bayangkan nanti time raya benda ni berlarutan dengan jam dengan jam, breakdown semua kan. Walaupun sekarang ni masa aku bawa tak adalah masalah besar. Maksudnya masa bawa tu tak adalah ketara macam dia jerk tu. Tapi kadang-kadang ada. Kadang-kadang bila aku nak bawa relax, tiba-tiba dia macam nak ke depan tau. Macam naik kuda kan. Sabar. Dia tak on point lah sikit. Dia tak on point lah. Okay. Liar sikit lah. Dia kuda liar macam Jangan liar sangat. So kalau contohlah, katakanlah Nasty biar kan, gearbox F10 collapse, tukar salin baru, berapa cost minimum lah nak dapat gearbox F10 sebiji sekarang? Minimum kalau half cut lah 6 ke 7,000 sorry. Dia gearbox F10 dia ada dia pakai ZF gearbox 8 HP. Biasa kos antara tu lah 6,000 hingga 10,000 lah. Tengok tempat, barang saja. Tengok barang jugalah. Kita masuk dengan upah. Itu dah complete lah biasanya. Siap lah tu, siap lah. Kau dah selamat lah. Kau dah selamat 6 ke 10. Belum selamat lagi. Belum. Tak tahu tapi so far yang setahu aku rough figure yang untuk buat ni kan, kalau tak ada masalah besar dalam kedua kot. 2,000. BMW 2,000 okey lah. Tu dah jimat 4 ke 5,000 kat situ. Betul. Kan? So aku pun pasang niat tadi kat kereta aku ni. Aku cakap kau jangan makan banyak sangat. Kau dah sound dia siap-siap. Aku sound kamu kan. Kau jangan makan banyak sangat. Aku pun nak juga. Aku nak raya ni. Kau seorang makan 8,000. Ada kat dia. Aku nak beli baju Melayu raya. Tak apa, sekarang ni kita boleh kata Transmatic ni menjadi bengkel Nasty lah sekarang. Kita insyaAllah kita tahu. Boleh. Agak-agak boleh disimpan belakang lah nanti kan. Kita PM tepi lah. Kan. Itulah dia. So tadi pasal tu aku cerita separuh jalan tadi sebenarnya. Sama. Tadi baru apa ni? Aku potong kan. Kereta Jepun dah dia. Dia bukan potong. Cuma takut benda tu tak habis. Takut orang salah faham. Jadi semua gearbox dia cakap ada stick. Pergi check. BMW mana ada stick bang. Itu masalah dia. Kalau pakai Continental ni, dia ada line sikit. Dia kena proper lagi. Maksudnya nak tak nak kena check, pergi workshop. Betul. Betul tak? Nak setuju tak? Setuju. Tak ada stick kan? Betul, tak ada. Tapi sekarang ni kira kereta, kebanyakan kereta Conti dengan dengan JDM kan. Sekarang pakai ECU. Betul. Komputer. So lebih senang nak check. So dekat workshop diorang ada diorang punya tempat komputer kan. So dengan teknologi yang sekarang ni macam dekat sini kan, bukan setakat boleh check komputer je, dia boleh check juga
keadaan kereta tu bila dia punya absorbers kan, absorbers dia balance tak balance, bunyi kat mana yang problem. So mesin tu bukan semua tempat ada. Dekat sini je ada. So kalau sesiapa yang ada rasa problem dekat part macam contoh dekat absorbers ke, lepas tu dekat steering ke kan, tak balance ke apa, kan boleh hantar kat sini. Itu bukan lima ada tu. Tadi pun ada. Tambah lagi. Minta diskaun banyak tu. Dapat. Tadi dah habis cerita pasal Japan tu punya kereta. Okay. Takut salah faham kan. Betul. Ada orang pergi cari kat Gearbox, mana stick ni. Fit cakap ada stick. Dia semua stick kan. Tak pasal aku. Cari dekat F10 mana mau jumpa. Cari kat Merc, cari kat F10, kereta-kereta baru kan ada kan. Okay, clear. Nak tanya ni lah, off-grid punya soalan lah. Okay. Selepas F10 lah, ada tak lagi kereta yang orang kata kita ni target bila dah dapat, tiba-tiba ada lagi satu Dia target nak lagi naik. kan. Nak lagi kan. Big Y kot. Aku kan, kalau cakap bunyi macam ni pula, selera besar pula ke boleh? Tak apa. Ni cita-cita. Orang kata cita-cita biar besar. Cita-cita biar besar kan. Aku minat juga SUV macam apa tu, macam Lexus RX 350. Lepas tu Merc pun aku minat juga. Kan. Aku minat apa tu, Defender. Defender. Defender yang baru, yang mata macam mata anime tu kan, pun aku suka juga. Tapi tengoklah rezeki macam mana kan, dengan tengoklah kerak besar mana. Amin. Kita doakan. Kalau Merc tadi mesti G-Wagon ni. Geng-geng Dia kata sebab dia kata mata bulat, sadar-sadar kan. Tak, dia kena ada satu macam target lah. Kita tak salah berangan. Betul. Berangan je. Kan? Alang-alang berangan bagi kau tu. Siapa? Kat berangan beli Viva pun benda. Dalam berangan mana ada bajet. Kan, berangan je lah. Tak ada masalah dia nak berangan ke arah mana pun kan. Berangan bagi besar. free kan. Berangan free. Dia tak ada pun macam ikut bajet kita. Tak ada. Rasa-rasa lah kan. Kau sendiri sebagai seorang pelakon pernah berangan tak jadi clawman sebenarnya? Okey. Berangan menjadi clawman tak pernah, tapi memang berangan untuk menjadi superhero lah. Daripada itu satu angan-angan daripada kecil sebenarnya. Aku rasa untuk semua lelaki membesar tengok cerita superhero, macam kita tengok apa tu, Gaban lah, kau tengok Gaban kan? Gaban, Dragon Ball, Mask Rider, Ultraman, lepas tu dengan superhero Superman, Batman, Keluang Man. Takkanlah kau tak ada rasa macam kau nak jadi superhero. Itu dia. Okay, tapi kita sabar je. Kita take 5 je. Sebenarnya bulan puasa. Sesi mencerita pasal otomotif ni mungkin sampai situ lah kejap kan. Panjang kan. Cukup. Kau tidak boleh lagi panjang tu. Itu aku pun nak bangun dah ni. Sebab kan dia bos, dia ikut dia. Dia datang, dia sidang kereta, dia keluar. Ikut dia. Dia nak masuk bila. Walaupun macam tu aku kena tanya Lokman, boleh ke? Aku okey je Bik kan. Janji semua orang tapi Nas, aku memang minat dengan Nas. So tak ada hal pun. Nak teruskan okey je. Okey. Tak balik. Tak rasa terpaksa pun. Tapi kita potong kat sini supaya nanti kita boleh pecah-pecah kat YouTube. Itu je kan. Supaya senang kerja editor apa kan. Lagipun bulan puasa ni tekak masing-masing dah kering sikit kan. Kena jaga sikit tenaga tu. Bukan nak pergi minum air belakang ni. Bukan ada stay kat sini. Semua kat sini kan. Cawan tak ada kosong. Alright, kita jumpa kejap lagi dalam segmen kedua dalam Isi Minyak Dulu. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.